Vietnam berang sangat. AFC dilaporkan merancang untuk membatalkan larangan FAM secara automatik melayakkan pasukan kebangsaan Malaysia ke Piala Asia 2027. Khabar mengenai kemarahan Vietnam terhadap keputusan bola sepak serantau mula tersebar luas di media sosial. Ramai peminat bola sepak Asia Tenggara terkejut dengan dakwaan tersebut. Isu ini berkait rapat dengan kes melibatkan Persekutuan Bola Sepak Malaysia. Dalam masa yang sama, muncul spekulasi bahawa hukuman akan dibatalkan. Namun, tidak semua maklumat yang tersebar adalah tepat. Kes ini bermula apabila Malaysia didakwa menggunakan pemain yang tidak layak dalam pertandingan rasmi. Perkara ini mencetuskan siasatan oleh Badan Bola Sepak Antarabangsa. Hasil siasatan mendapati terdapat pelanggaran peraturan yang serius. Situasi ini memberi kesan besar kepada perjalanan kelayakan Piala Asia. Malaysia berdepan risiko kehilangan mata penting. Persekutuan Bola Sepak Malaysia cuba mempertahankan keputusan mereka. Mereka mengemukakan rayuan kepada Badan Timbang Tara Sukan Antarabangsa. Namun begitu, rayuan tersebut tidak berjaya mengubah keputusan asal. Ini menjadikan kedudukan Malaysia semakin tertekan. Harapan untuk layak semakin tipis. Kesan daripada keputusan ini sangat besar dalam kumpulan kelayakan. Pasukan lain yang bersaing mula melihat peluang terbuka luas. Vietnam antara pasukan yang berpotensi mendapat manfaat. Jika keputusan kekal, peluang mereka untuk mara semakin cerah. Ini menjadikan situasi semakin menarik untuk diperhatikan. Di media sosial, muncul naratif bahawa Vietnam berasa marah besar. Dakwaan ini menyatakan bahawa mereka tidak berpuas hati dengan kemungkinan pembatalan hukuman. Namun, perkara ini tidak disokong oleh kenyataan rasmi. Banyak laporan yang sebenarnya hanya bersifat spekulasi. Ia lebih kepada sensasi daripada fakta. Hakikatnya, tiada pengumuman rasmi bahawa hukuman akan dibatalkan. Badan Bola Sepak Asia masih belum membuat keputusan muktamad. Segala proses masih berjalan mengikut peraturan yang ditetapkan. Oleh itu, sebarang dakwaan pembatalan adalah terlalu awal. Orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati. Media memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi umum. Tajuk yang sensasi sering menarik perhatian pembaca. Namun, kandungan sebenar tidak semestinya selari dengan tajuk. Inilah yang berlaku dalam kes ini. Banyak pihak terkeliru akibat maklumat tidak lengkap. Bagi peminat bola sepak Malaysia, situasi ini amat mengecewakan. Mereka berharap pasukan kebangsaan dapat terus bersaing di peringkat Asia. Namun, isu pentadbiran memberi kesan besar kepada prestasi pasukan. Ia menjadi pengajaran penting untuk masa depan. Integriti dalam sukan tidak boleh dipandang ringan. Vietnam pula dilihat berada dalam posisi yang lebih selesa. Mereka tidak perlu melakukan banyak perubahan untuk mendapatkan kelebihan. Keputusan terhadap Malaysia sudah cukup membantu. Namun, mereka tetap perlu fokus kepada prestasi sendiri. Bola sepak tidak hanya bergantung kepada keputusan luar. Kelayakan Piala Asia sentiasa menjadi medan persaingan sengit. Setiap mata yang dikumpul sangat berharga. Kes seperti ini boleh mengubah keseluruhan kedudukan kumpulan. Oleh itu, semua pasukan perlu mematuhi peraturan dengan ketat. Kesilapan kecil boleh membawa akibat besar. Isu pemain tidak layak bukan perkara baharu dalam dunia bola sepak. Banyak pasukan sebelum ini pernah menghadapi situasi serupa. Namun, setiap kes mempunyai implikasi tersendiri. Ia bergantung kepada tahap kesalahan yang dilakukan. Dalam kes Malaysia, implikasinya cukup serius. Peranan Badan Pengurusan Bola Sepak sangat penting dalam menjaga keadilan.
Mereka perlu memastikan semua pasukan bersaing secara adil. Keputusan yang dibuat harus telus dan berasaskan bukti. Ini penting untuk mengekalkan kepercayaan peminat. Tanpa keadilan, sukan akan kehilangan makna. Spekulasi mengenai pembatalan hukuman terus berlegar. Ada pihak yang percaya ia mungkin berlaku. Namun, tanpa pengesahan rasmi, ia kekal sebagai khabar angin. Peminat disarankan untuk menunggu pengumuman rasmi. Kesabaran amat diperlukan dalam situasi ini. Dalam dunia digital, maklumat tersebar dengan sangat pantas. Satu berita boleh menjadi viral dalam masa singkat. Namun, tidak semua maklumat itu benar. Oleh itu, penting untuk menyemak sumber sebelum mempercayai sesuatu. Ini dapat mengelakkan salah faham. Kes ini juga memberi pengajaran kepada semua pasukan di rantau ini. Kepatuhan terhadap peraturan adalah perkara asas. Tanpa disiplin, kejayaan sukar dicapai. Pasukan perlu memastikan semua pemain memenuhi syarat. Ini adalah tanggungjawab bersama. Bagi Malaysia, masa depan bola sepak negara masih boleh diperbaiki. Mereka perlu mengambil iktibar daripada kes ini. Pembaharuan dalam pengurusan amat diperlukan. Ini bagi memastikan kesilapan yang sama tidak berulang. Harapan peminat masih tinggi. Vietnam pula perlu kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan isu luar. Mereka perlu terus meningkatkan prestasi di padang. Peluang yang ada harus dimanfaatkan sepenuhnya. Kejayaan tidak datang dengan mudah. Usaha berterusan adalah kunci utama. Persaingan di Asia Tenggara semakin sengit dari tahun ke tahun. Setiap pasukan mempunyai potensi untuk bersinar. Namun, hanya pasukan yang konsisten akan berjaya. Isu seperti ini boleh menjadi penentu. Oleh itu, semua pihak perlu berhati-hati. Akhirnya, keputusan rasmi masih dinantikan oleh semua pihak. Sama ada hukuman kekal atau berubah, ia akan memberi kesan besar. Peminat hanya mampu menunggu dengan penuh debaran. Kejelasan akan datang pada waktunya. Segala spekulasi akan terjawab. Kesimpulannya, banyak dakwaan yang tersebar tidak sepenuhnya tepat. Malaysia memang berdepan masalah besar, tetapi pembatalan hukuman belum disahkan. Vietnam pula tidak menunjukkan reaksi seperti yang digambarkan. Oleh itu, penting untuk berpegang kepada fakta. Hanya maklumat rasmi yang boleh dipercayai.